Apa hukum pemimpin cakap bohong pada rakyat? Itu fardu ain. Tahu tak? Memang bohong semua. Dunia akhir zaman ni dunia bohong. Pemimpin kerjanya berbohong, rakyat kerjanya menyokong pembohong. Kalau tidak benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayati 'alan nas sanawatun khadda'at. Akan datang kepada manusia satu zaman yang penuh dengan fitnah dan penipuan. Yukazzabu biha sadiq wa yusaddaku bihal kadzib. Pada zaman itu orang yang bercakap bohong akan dibenarkan oleh rakyat jelata. Orang yang cakap benar, orang kata bohong, tak betul. Zaman kita dah. Sekarang dah. Benar sabda Nabi. Nak tak masuk lagi latih tidak amanah dan sebagainya. Wa yu'tamanu biha khain. Pengkhianat diberi amanah. Nampak? Wa yukhawanu biha al-amin. Dan orang yang baik, orang yang dipercayai di sisi Allah, dikhianati oleh orang ramai. Ni zaman dia. Nampak? Tak cakap bohong, dah dalam cakap orang sorok dah. Wah, sokong. Betul tak? Ni akhir zaman. Ada tak lagi tu? Tak cakap pelawak. Dah dalam cakap dipersilakan. Padahal bapak pelawak. Yang tukang umum tu pula berbohong dengan gelaran-gelaran yang sangat dimuliakan. Tu bohong. Patutnya sekarang dijemput bapak pembohong besar. Betul tak? Ada yang kata yang sangat kita mulia kalau tak apa kalau minum arak. Patut kata yang tersangat hina peminum arak tegar akan memberikan ucapan. Sekarang kita jemput penipu tanah rakyat. Tengok. Tu baru cakap benar. Betul tak? Kalau cakap pelawak, ni mikrofon penuh atas meja. Hak copor macam kotak sabung macam kepala belong penuh tak. Faham lagi? Pelawak ya. Saya rasa. Jangan politik. Ni contoh. Faham lagi? Jangan politik. Tapi kalau orang ngajar tengok mikrofon. Ada satu tempat masjid saya kuliah, mikrofon dia batang mikrofon tu besi karat, lepas tu pelapik itu sepoket RZ.